Saralan up our terbang mewah sesuai terbang sino di langit. Namanya shoes lang yung renungga verdict sesuai kehidupan orang kaya sebenar. Ayos lang na live, whereas wording Sarah Mayri, struggles ka ng virtual mahali or sandik sirdiver ini Molly, garis pera yang kaya. Gayanya sangat keren, bergaya, berseri, dan sangat cantik. Yeah, Norris Renegasti leaves and Molly says does her hair bags. Ngayon sa mereka mention sa bilik mini mewags. Mari kita lihat gaya siapa yang lebih hebat, emas atau perak. Saya akan mulai dahulu. Big sure kayo hidup berwarna terang and sangat mewah. Sebuah harus kelihatan sangat cantik. Big sure kayak emas sudah terbuka dan di dalamnya anak patung Leaf kecil sedang mengecat dinding dengan warna emas. Ruang itu segera menjadi terang dan kaya dalam penampilan. Cantik. Kasi masih backframe sa lift investigation, saya siar kasihan dalam backframe. Siguro adalah patungnya. Dia perangkap di dalam, menangis dan sedikit marah. Lalu Monsieur Boy kain pelar seorang kerwaswalis dan bersudan terus kone bagi siusim tuam pola lebih dari lantai perak free say. Anna Stone deverak hermedan permainan kecil. Mulai kata tahu. Cantik, kerja bagus Dolly. Entry second warna berasa lebih banyak hiasan perabot. Major orange cushion and sudah tentu almari pakaian just beberapa bola disco and terus sa kayadas katil perak yang cantik. Sudah serius sunat lo berdendeng selibut dan bantal saya. Bagaimana dengan ini Dolly? Adakah kamu suka yang ini? Leaf melihat bag pakaian Molly dengan terkejut dan segera ingin membuat sesuatu yang cantik. Dia menyusun meja, meletakkan permaidani dan dengan berhati-hati menutup katil dengan selimut. Oh ya, saya sudah suka itu. Saya akan tambah bantal lembut dan lukisan harimau bintang merah jumbo. Sekarang bilik saya nampak sangat wow. Leaf ketawa kecil, mengambil kasutnya, dan anak patung kecilnya sedang bersantai dan lucu. Kemudian Leaf menutup kasut dengan permaidani dan ia tiba-tiba bertukar warna yang berbeza sepenuhnya. Lihatlah keajaiban itu. Sekarang Hirschian bersekarang menjadi kerusi tinggi dan anak patung itu bersinar dengan gembira. Sementara itu, almari pakaian Molly juga menjadi lebih menarik. Dia menambah barang-barang baru di situ. Molly sangat gembira dengan almari pakaiannya dan Leaf tersenyum licik dan juga menambah locker dengan pakaian dan gaun emas yang cantik ke dalam bilik. Order saus direward cedera spincur anju en sebak cheer aus salabi ash. Nah, sekarang Molly mau feature bilik peraknya review shade di mana bersedia dan berwarna segala-galanya di dalam menjadi lebih selesa. Oh ya, rama-rama berkilau, tumbuhan dan hiasan comel muncul. Lihat benda-benda ini di dinding. Bukankah ia indah? Anak patung perak gembira melihat betapa cantiknya biliknya sekarang. Tetapi Molly memutuskan untuk pergi lebih jauh dan meletakkan perapian kecil di dalam bilik. Ia sendiri sangat cantik dan sangat mewah. Oh tidak, lihat itu. Ya apa? Tidak mungkin. Oh, api tiba-tiba menyala terlalu kuat. Pada mulanya anak patung Molly ketakutan dan kemudian Molly sendiri menyadari bahwa api sebenar telah berlaku di dalam bilik. Dan lihat kejutan itu, anak patung Leaf menyelamatkan keadaan. Wah, hebat! Now, Blaker Silver Series. Military Day Leaf Breeze bilik warning the redere. Dela valer berkilat, dan nalayan sangat mewah. Leaf Breeze build sukul dan the beer petung baru. Wah, biliknya kini mempunyai hiasan emas sendiri. Lihat itu. Toja no livers väl under förstörelsen båda bongs de sim vrau belts. Seanem kan längsen en foren personligt som rider no trail I damn that mendes. Ana under sa swing to race through a ring to pause freak fund the realist course and tiba-tiba perasaan kami. Dia jadi malu, tapi tak mengapa.
Molly ketawa dan terus menghias bilik mandi. Dia meletakkan barang-barang perak dan menambah butiran baru. Tetapi kemudian dia merasakan bau yang pelik. Ya, bau apa itu? Oh, tidak. Dia rasa tidak sehat dan Liv hanya ketawa. Olive terliur back McCoy ini and seperti interestingnya for lagi yang kurang. Saya mau nambah sesuatu yang betul-betul menarik. Patungnya mau kolam. Liv mengambil botol air dan mula menuang air ke dalam bag pakaian dari botol emas yang cantik ini. Det sägs ernadalos scen och was läser kamerasång. Liv berkerut dahi and Molly memberinya bawang. Ay revarit stiri di hanungat biraun sehingga Liv seperti mulai menangis dan hujan mulai turun untuk anak patung itu. Center hujan ini memenuhi kolam dan anak patung itu sudah terus mempunyai payung. Lihatlah, air mata Liv telah memenuhi kolam. Het horen en penit Simon Johnson jaren o Dolly Gambiri and das berdora were some side. Yay, dia seronok bergelut. Terima kasih, Molly. Ini dia. Oh, tidak, saya rasa saya akan menangis juga. Ya, Molly. Jenisnya wasinturas banan bawang. Oh, saya rasa saya berjaya. Oh, wow. Betulkah? Kamu mahu taman papan luncur? Bukan masalah. Kita perlukan tanjakan. Mari kita lihat. Di sini ia. Sebuah tanjakan muncul dalam beg pakaian perak. Nampaknya Molly sedang membuat taman skate mini sebenar untuk anak patungnya dengan pencetak 3D. Anak patung perak itu dengan gembira bergolek dan meluncur dengan mahir di sepanjang tanjakan. Oh, betul. Sekarang Anda bukan sahaja boleh tinggal di biliknya, tetapi juga berseronok menunggangnya. Hebat! Yay, lihat wajah gembiranya. Bilik itu menjadi sangat cantik dan berkilau serta sangat bergaya. Ya, Molly, saya Shivers me, and sebenarnya beri adalah unik yang mana saya. Wah. Baiklah, mari kita lihat karya agung itu sekali lagi. Saya sangat gembira. Terima kasih banyak, Molly. Ini adalah rumah impian saya. Wah, baiklah. Sekarang mari kita lihat beg pakaian emas Liv. Semuanya berkilau, berkilat, dan kelihatan sangat mewah. Anak patung Liv berarti wirelams and Cicero Hart. A bear diamanti wait aik work with dek patung Liv. This runner di. Ay, warsi dia. Sure kapai-kapai dalam kolam. Horror Rimbri. Liv ada idea saya rasa. Lihat itu. Ia adalah kotak konsert. Baiklah, saya sedang pemuzik di sini. Adakah Anda bersedia? Jom. Wah, ada satu dewan konsert penuh. Wah, hebat lihat suasana dan getaran itu. Yeay, mari berseronok. Molly gembira dan Liv juga kerana muzik menyatukan kita semua. Tetapi lihat itu. Ada pencuri. Dia merayap perlahan dan melihat terus ke arah beg pakaian perak Molly. Pencuri itu mengambil beg pakaian perak dan cuba menariknya pergi bersamanya. Oh, itu kebiadaban. Tetapi kemudian stukaj dan menantinya. Pencuri itu begitu terkejut sehingga dia terus menjerit. Menampaknya mencuri beg pakaian orang lain adalah idea yang sangat buruk. Wow, rumah anak patung ini besar. Bella suka emas dan Susan suka perak. Bagus. Mari kita mula susun rumah anak patung kamu. Ia akan jadi sangat hebat. Jom, saya rasa semua orang sudah bersedia.
Baiklah, mari kita dapatkan beberapa kristal emas menghias bumbung. Dan sebuah rumah burung comel di atas. Hebat. Sini luar biasa. Menghias selebihnya. Betapa mewahnya. Wah, Susan. Apa yang kamu pikirkan? Dan saya mempunyai bumbung yang indah. Lihatlah bar perak itu. Sekarang kita perlu memasang penunjuk arah angin. Cantik. Dan sebuah tingkap. No electric performing. Cantik. Baiklah, saya sudah selesai melengkapkan tugas pertama. Hebat. Oh, apakah itu yang sangat menyilaukan? Saya terlupa. Ini kuda Barbie saya. Ia hebat. Wait, lihat itu. Anak patung, saya suka kudanya. Kita memang perlukan pagar. Ups, ia bercampur. Ya, kuda saya memang memerlukan ini untuk berlumba. Ia akan jadi sangat hebat. Tak sabar menunggu. Adakah itu harimau putih? Saya rasa pening. Sebenarnya saya ada idea. Mari kita buat buaian. Harimau dan anak patung saya boleh berehat di sini. Ini mangkuk untuk air dan makanan harimau. Cantik. Sekarang harimau ini boleh menikmati snack. Oh, kamu semua hebat. Bagus. Awak comel. Malah kuda dan harimau menjadi kawan. Hebat. Kamu semua sempurna. Mari kita nyalakan lilin. Hebat. Letakkan di dalam bilik dan tada kertas dinding yang cantik. Gantung beberapa potret. Kita memang perlukan kopi dalam rumah ini. Dan apa ini? Set solakan gergasi. Kita perlukan ini. Laba-laba, bawa ia pergi. Ya, saya perlukan langsir ini. Dan di sini tempat Anda boleh menggayakan rambut Anda. Bila elektrik patung sensitif berberi hadiah. Mereka kebutuhan kolak ini. Wah, kita memang perlukan tempat untuk dekorasi. Betapa cantiknya. Lihatlah barang kemas itu. Rumah ini semakin cantik. Dan sekarang, mari kita mulakan dengan solekan Anda. Adakah Anda mahu menyegarkan bibir Anda? Anda pasti boleh minum kopi dengan candy di sini dan kemudian pilih beberapa barang kemas untuk hari ini. Anda juga boleh menggayakan rambut Anda. Betapa cantiknya Anda menawan. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Saya akan membuat bilik persalinan untuk kamu. Semua pakaian kamu akan ada di sini. Menambah cermin dan meja dengan kerusi. Anda akan mempunyai bengkel menjahit di sini. Kami juga pasti memerlukan permaidani. Sekarang, sedikit kain biru. Ia akan menjadi langsir yang hebat. Wah, lihat itu. Dan sekarang, bilik persalinan Anda. Anda boleh memilih pakaian. Oh, lihat itu. Malah buat video.
cantik! Bella, adakah kamu nampak itu? Anak patung saya mempunyai cita rasa fashion yang hebat. Ini luar biasa. Baiklah. Tunggu, kamu sudah mendapat begitu banyak tontonan. Hebat, lihatlah. Apa? Saya sibuk sekarang. Saya perlukan lakaran untuk bilik seterusnya. Akan ada bilik tidur. Berikut adalah takhta dan kipas untuk hari panas. Seterusnya, kita perlu menggantung buayan di sini. Menba Sir-Bongus benar. Betapa cantiknya. Saya baik-baik saja. Sekarang anak patung saya ada tempat untuk berehat. Dia pasti menyukainya. Lihat, dia mencuba segala yang telah saya lakukan untuknya. Bagus. Oh, apa itu? Sebuah helikopter. Apa yang ia lakukan di sini? Jangan pedulikan. Ini helikopter anak patung saya. Dia seorang penerbang yang hebat. Dan sekarang kita akan buat beberapa bilik lagi. Di sini akan ada bilik tidur. Dan sekarang helahnya. Voila. Lihat kerusi ini. Dan akan ada lampu yang cantik. Gantungkan TV. Dan membarching Star Tiger and member Majla. Wah, betapa mewahnya. Dan saya berjaya melakukannya. Ini adalah bilik terbaik untuk anak patung saya. Dia akan dapat berehat di mana-mana. Ya, ia sempurna selepas hari yang sukar. Begitu menggembirakan. Adakah anda menikmatinya? Saya boleh katakan yang anda memang begitu. Hebat. Tetapi itu bukan semuanya. Saya telah hilang. Apa? Susan benar-benar hilang. Baiklah. Saya bergerak ke bilik seterusnya. Anak patung saya suka melukis. Jadi semuanya akan berada di dalam bilik ini untuk kamu. Ayo. Wah, ini cantik. Saya suka. Apa bunyi itu? Ups, maafkan saya. Saya perlukan kristal. Oh ya, tambah beberapa bantal. Ini memang hebat. Bella, kita berjaya. Kenapa awak pukul saya kuat sangat? Saya tahu surut skateboard, prank kerja yang hebat dan jawat rumah anak patung yang sempurna. Ya, Waya setuju. Sebenarnya, Waya agak penat. Tapi anak patung kami mempunyai rumah yang mewah. Semuanya sangat cantik dan unik. Hebat. Saya tak percaya kami melakukannya dengan tangan kami sendiri. Kita patut berbangga dengan diri kita. Tulis di komen rumah siapa yang paling anda suka. Lihat semua perinciannya. Ia menakjubkan. Wah, Saya tahu. Saya sebenarnya tidak dapat percaya kami merawannya dengan tangan kami sendiri. Kawan-kawan, kami berusaha keras dan kami pasti akan menunggu komen anda. Lihat ke dalam setiap bilik.